Okey. Lepas start. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekolah. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini. Hari ini 2 hari bulan 4, jam hampir pukul 9.30 pagi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, dah lama saya tak buat video. Mohon maaf sekiranya ada salah silap daripada saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini saya nak share. Lama juga saya tak buat video. Ada video saya buat bulan puasa tapi belum sempat edit. InsyaAllah nanti saya akan share juga. Ok, hari ni saya nak share sebiji mesin basuh fully auto jenama Sharp. Dan ini dia punya nombor model dia, ES818X, berkapasiti 8 kilo. Ok, tak kira lah apa model sekalipun untuk mesin basuh fully auto. Ni owner pesan dekat kita. Waktu dia basuh tu ada bunyi something. Saya tak pasti, saya belum check lagi. Time dia spin, ok, tak ada masalah. Air boleh buang semua, tak ada masalah. Tapi time basuh dia ada bunyi pelik. Macam tu lah dia kata. Ok, jom kita try on. Kita start menimbang. Kita tengok push starter. Menimbang kiri kanan. Okey, boleh dengar tak? Bunyi macam tak sedap didengar. Macam tu. Ni tak ada load. Okey, saya cuba. Kita bayangkan dia kalau ada load. Macam mana tu? Ok, saya nak cuba tahan pakai tangan. Ok, saya off, saya on balik. Kita start. Saya tahan pakai tangan. Ok, lepas tahan. Okey, boleh nampak tak? Okay, saya off. Itu ibarat kita letak pakaian lah, ada load. Bila dia berat, dia bunyi macam tu. So, apa masalah dia? Okey, kalau mesin korang bunyi macam ni, confirm masalah tu berpunca daripada dia punya gearbox. Ni simple je. Nak kesan masalah ni mudah je. Kalau bunyi macam tu, kita tahan pakai tangan, dia bunyi lagi kuat. So masalah tu berpunca daripada gearbox. So apa cara nak selesaikan dia? Kita tukar gearbox yang baru, InsyaAllah selesai masalah. Ok, nanti saya nak bagi tahu dulu pada owner. Kalau owner ni setuju untuk repair, so kita proceed lah. InsyaAllah saya akan share juga. Kalau dia setuju, saya akan share juga macam mana cara nak buka dan pasang gearbox yang baru untuk model Sharp. Untuk model ni ES818X. Ok, saya nak confirmkan dulu pada owner sama ada dia setuju untuk repair ataupun tidak. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.